Romania sekarang tengah bina sebuah taman tema Dracula bernilai $1 bilion dan projek ini sebenarnya lagi besar daripada apa yang ramai orang sangka. Dan ini bukan taman tema biasa yang ada permainan je, tapi lebih macam satu bandar bertema seram. Projek ini dipanggil Dracula Land dan kawasan taman tema ni hampir 800,000 meter persegi. Ia akan ada lebih 40 tarikan utama termasuk roller coaster, permainan gelap, permainan air dan zon Dracula yang diinspirasikan daripada Transylvania dan Dracula Castle. Mereka juga akan bina 3 hotel bertema dengan lebih 1,200 bilik. Sebuah taman air besar dan spa air panas, kawasan konsert dan acara yang boleh muat lebih 22,000 orang serta litar perlumbaan sepanjang 4.5 km. Dan bukan tu je, projek ini siap ada kawasan beli belah, tech dan gaming hub termasuk rancangan untuk pengalaman metaverse dan mata wang digital khas untuk taman tema ni. Pihak terlibat kata bandar ni boleh tarik jutaan pelawat setiap tahun dan beri kesan besar kepada ekonomi dalam tempoh 10 tahun akan datang. Untuk Romania, projek ni boleh terus letakkan negara tu dalam peta hiburan dunia macam Disneyland tapi versi seram.